Malam ni kita try balik Pahang, kita tengok performance dia. Malam ni pukul 10.50 aku on the way daripada Penang halau ke Pahang dah balik kampung. So malam ni saja nak cerita lah kat hampa, aku bawa balik Saga, Proton Saga VVT. Kereta ni dah 3 bulan lepas kita buat carbon blaster, buka spark plug, cuci toto body, semua komplit lah. Mana kita pernah offer kat hampa. Kereta ni tak jalan jauh, wife bawa pergi kantin, balik rumah kita ambil anak, yang tu saja. So malam ni kita try balik Pahang, kita tengok performance dia. Memang betul lah apa yang customer kita sebut, customer kita cakap pasal pick up apa semua tu. Top speed kita tak tepi tu. Yang aku nak cakap memang betul, dia punya performance dekat pick up tu cantik. Sebelum ni kalau kata nak potong kereta, dia boleh pi tapi agak lambat sikit baru dia pi. Lah ni masuk dia lain kanan, tekan terus ya, dia pi. Kedua, penjimatan minyak memang terasa. Kalau kata sebelum ni kuat makan minyak, hari ni malam ni kita full. Lebih kurang daripada Penang tadi sampai dekat Bukit Gantas, dia akan turun dalam 2 bar. Tapi malam ni dia turun 1 bar saja. So memang aku sarankan hampa yang mana tak pernah buat untuk cuci karbon ni, hampa kena buat. Yang mana mileage dah tinggi. Sekarang mileage kereta aku dah 135,000. Hari tu buat 100 lebih 3 bulan lepas. So hampa kena grab promo kita sekarang ni 250 untuk kereta Malaysia, Proton Pro 2, Honda, Toyota, bergantung pada enjin jugalah. 450 untuk kereta Continental. Kalau kata hampa nak rasa juga kereta hampa pick up balik, kereta hampa sedap balik, memang macam mana hampa pernah beli awal dulu, hampa kena buat carbon blaster ni. Apa-apa kasih Roger Rona Auto Service di mana-mana cawangan.